Tuan-tuan yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk menarik perhatian tuan-tuan dengan kalam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Dia ada kata, inna siyama sirrun bainal abdi wa rabbih la yattali'u alaihi ghairuh. Apa maksud dia? Ibn Rajab Al-Hambali menyatakan bahawa puasa itu adalah satu rahsia antara seorang hamba dan juga Tuhannya yang tidak diketahui oleh orang yang lain kecuali dia dan Tuhannya. Ini bertepatan dengan suatu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam suatu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lah illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya sendiri kecuali ibadah puasa. Kerana sesungguhnya ibadah puasa itu adalah untuk aku dan akulah yang akan membalasnya. Tuan-tuan, kenapakah ibadah puasa ini sering kita ungkapkan sebagai satu rahsia antara seorang hamba dan juga Tuhannya? Ini telah dijawab oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Dia menukilkan lebih kurang dalam 10 pandangan ulama berkaitan keistimewaan ibadah puasa sehingga dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya dinyatakan bahawa puasa ialah ibadah yang tidak berlaku riak sama sekali, berlainan dengan ibadah-ibadah yang lain, kerana puasa bukanlah amalan yang dapat dinilai oleh manusia secara zahirnya. Kita tengok sembahyang, zakat yang mana kita keluarkan itu dapat dinilai secara zahirnya. Namun perbuatan puasa tidak dapat kita tunjukkan kepada orang lain kerana dengan memberitahu orang lain bahawa kita berpuasa sahajalah orang lain dapat tahu. Sebaliknya, puasa merupakan amalan yang tersembunyi dalam hati dan hanya Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahui apabila seseorang itu berpuasa. Antara lain dinyatakan keistimewaan puasa ialah dapat melatih hati untuk beramal tanpa mengharapkan pujian manusia. Kerana ganjaran berpuasa datang terus daripada Allah Subhanahu wa taala seperti mana hadis qudsi yang saya bacakan sebentar tadi. Gandaan puasa hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja, berbeza dengan amalan-amalan yang lain yang mana telah diberitahu gandaan pahalanya antara 10 hingga 700 gandaan pahala. Andai kata ini adalah bulan Ramadan terakhir bagi kita semua, marilah sama-sama kita ambil kesempatan yang terakhir ini untuk kita jalani ibadah di dalam bulan suci ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.